Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni cuaca nampaknya tidak begitu elok lah. Dari malam tadi hujan berhenti macam itulah suasananya di akhir tahun ni. Hujan berterusan di sana sini ya sahabat di seluruh negeri ada yang banjir. Inilah sahabat pagi ni pun cuacanya masih hujan lagi sahabat tapi apa boleh buat, aktiviti kita pun kena kita teruskan juga, mencari rezeki. Kalau kita tidak turun nanti tak berasa belah periuk nasi kita sahabat Okey sahabat, sebelumnya Sab nak meneruskan aktiviti kita pada hari ini. Terlebih dahulu Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesihatan, yang sakit Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita, dimurahkan rezekinya. Yang tengah dalam perjalanan tempat kerja semoga selamat pergi dan balik. Yang belum mendapat zuriat semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita, amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, hujan pun agak dah semakin bereda sikit tapi tadi lebat ini dah reda sikit. Hujan juga lagi, kita terpaksa teruskan jugalah. Okey, kita teruskan perjalanan kita menuju keluar sana hujan. Kita off kamera dulu nanti basah sahabat hujan Hari ini cuaca nampaknya bersedih lagi. Sampai bila agaknya cuaca macam ni sahabat Semoga lekas pulih lah cuacanya. Hari-hari macam ni lah sahabat. Sekarang nak cari rezeki kena turun ke laut jugalah. Hujan pagi-pagi dah hujan. Dari malam tadi berhenti, lepas tu hujan balik, lepas tu pagi hujan balik. Tak minta berhentilah sahabat Baju pun dah basah tadi, tak bawa baju hujan. Terlupa tadi nak bawa. Tadi bonda dah ingatkan bawa baju hujan. Tertinggal pula, nak patah balik dah jauh Hujan sahabat hujan. Kapal nak keluar. Stop dulu sikit. Kita mengarah. Hujan berterusan. Nampaknya hujan berterusan. Hujan hujan. Kapal masuk, kapal keluar. Kapal keluar awal pertama
pertama ni. Alhamdulillah. Awal yang kedua. Hujan terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal yang ketiga. Alhamdulillah. Okey, jaring dah habis. Ada lampak ekor, belum ekor Lampak ekor. Cuba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ekor Alhamdulillah 5 ekor. Okey, kita naik lagi ke atas. Alright. Sahabat, ini karau kali yang kedua. Cuaca dah semakin cerah hujan pun dah berhenti. Bangsap dah tukar baju tadi sejuk basah semua. Dah tukar baju dah. Tahan basah. Maklumlah sahabat, kita dah tua. Basah tu sejuk, nanti masuk angin pula. Macam gelap lagi sahabat depan tu. Tak minta jangan hujan lah. Cukup. Sejuk. Bangsap senantiasa bawa baju persalinan kalau hujan boleh tukar-tukar. Bajunya boleh tukar-tukar. Bismillah. Alhamdulillah. Seko baru guna seko. Alhamdulillah. Tambak dah nampak. Tambak Oh, tambak. Allah. Alhamdulillah. Senangin sahabat Alhamdulillah. Senangin. Wah, mantap. Alhamdulillah. Usahanya ke atas. Alhamdulillah, senangin. Gelama pisang. Ni gelama pisang sahabat Gelama pisang. Jaring kita dah nak habis. Nampaknya karau kedua. Alhamdulillah. Karau yang kedua ni bawal ada 2 ekor 2 ekor sajalah. Anak bawal tambak seko. Belum ada lagi air. Baru nak besar sahabat Esok baru besar air lah. Hari ni baru 4
4.4, 4.5. Belum laju sangat air. Air masih jernih. Bawal tu kurang lah. Okey, kita naik lagi. Kita cuba lagi. Sekali lagi kita cuba. Okey, kita naik lagi sekali. Naik ke atas Allah. Naik dulu. Okay, sahabat, sudah kita buang lagi sekali. Hasil tadi Kalau kali kedua ni. Ni dia. 3 ekor bawah, 2 ekor senangin. 3 ekor senangin Bawal padi pun ada lah. Tu dia. Tu dah dia hasilnya. Sahabat seberapa lah hari ni. Kita titip aje lah. Mau 2 hari baru dapat hasil ni Hari ni air masih jernih sangat sahabat Jernih sangat air dia. Tahulah sebab air hujan ke apa tengok nampak jernih sangat jernih sangat, hijau airnya. Sebelah sini lah nampak sikit. Nampak air hijau jernih sangat. Baru lepas buang. Kita baru lepas buang ni. Ni buang kali yang ketiga. Okey. Okey sahabat, ini karau kali yang ketiga Kalau tak ada juga air dah mulai pasang Kalau tak ada juga kita balik lah. Air terlampau jernih. Airnya terlampau jernih, jadi macam tak ada je bawah ni. Bismillah. Ada juga nanti kita balik lah. Alhamdulillah. Senangin Senangin. Baru seko kali yang keempat ni. Tak ada, betul-betul tak ada sahabat Air jernih lagi. Mungkin esok baru ada lah sahabat Esok baru ada lah. Jernih lagi. Anak tambak aja. Tambak aja yang ada. Tambak besar tak ada Tambak ada lah. Alhamdulillah, seko lagi. Seko lagi. Kecil-kecil sahabat Kecil-kecil Alhamdulillah. Tambak 300 gram hari pukul 12.30 kena pukul 1 dah. Aduh, dah pasang hari ni pasang pukul 11.50. Sekarang dah pukul dekat-dekat nak pukul 1 dia dah air dah pasang lah. Tak ada sahabat habis. Okey lah sahabat, itulah hasilnya tadi. Tak seberapa lah sahabat Kita simpan dulu, kita sambung esok Okey sahabat, alhamdulillah walaupun tak banyak ada jugalah sedikit rezeki saja. Hari ni 4 kali buang Okey sahabat, sampai di sini dulu. InsyaAllah esok kita ketemu lagi. Kita sambung esok sahabat sebab videonya terlampau pendek. Kita sambung esok lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, jumpa lagi kita dalam episod Menjaring Bawal. Hari ni hari yang kedua lah sahabat patutnya hari ni hari yang ketiga tapi hari yang pertama tu sab menjaring, air baru jalan ni, bawalnya pun kurang. Ada-adalah sahabat kita ada simpan lagi dekat rumah hasil menjaring 2 hari yang lepas. Hujan-hujan sahabat jadi sab sakit pinggang lah. Angin dah masuk daripada belakang ni, daripada pinggang sampai ke kaki masuk angin sampai berjalan susah. Sab pergi klinik lah, Alhamdulillah rehat 1 hari semalam. Hari ni hari yang ketiga, patutnya hari yang ketiga hari ni tapi hari yang kedua lah kita turun balik menambah hasil yang kita jaring tempoh hari tapi kita tinggal dekat rumah lah. Adalah lebih kurang 2 kilo bawal. Okey, kita sambung hari ni lagi menjaring. Okey sahabat kita baru sampai ni. Dah pukul lambat sikit lah sahabat sebab tadi dah makan ubat tahan sakit, ubat angin, baru sat turun. Okey, kita nak buang jaring kita buang. Bismillah. Okey sahabat, kita karau yang pertama karau yang pertama. Alhamdulillah. Eko sahabat. Eko, alhamdulillah. Manis-manis ada. Ini comel macam isteri hamba kat rumah tu Nanti sekali lagi bonda dah boleh turun ke laut, kita bawa sahabat Bonda dah mulai beransur pulih dah boleh. Dah berjalan, dah tak pakai tongkat dah. Setelah dia keluar air bisa dalam lutut, dia dah boleh berjalan macam biasa tak payah pakai tongkat lagi dah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bawa dia pergi. Tengoklah dalam 2-3 hari ni sahabat kalau bonda nak pergi kita bawa. Sahabat dah rindu dengan bonda kita nak tengok bonda masak kat laut. Alhamdulillah. Nanti saya angkat. Okey, kita senangin Abang Man. Assalamualaikum. Ikat tepi tengah ni kosong. Satu kebat tepi yang ada. Satu kebat tepi yang ada. Ni satu kebat setengah ni kosong. Sana ada tadi, seko. Yang depan tu aku kena barang kuda. Alamak. Oi, mantap. Besar Tengok dia. Alamak. Lepaslah tu dah. Jadilah bang. Dah yang
aku naik atas aku buang tu. Hari ni kita sama Abang Man kita lagi. Tu Abang Man Abang Man kita. Galon je ni cari. Itulah. Ada lagi dah. Okay sahabat jaring dah habis. Dan habis nampaknya tak ada tambah lah. Sebelah tengah ni tak ada bawal. Okay sahabat, kita tarik jaring ni karau kali yang kedua. Air pun dah slow. Abang Man patin kita tadi tu belum dapat lagi katanya. Macam mana? Aduh, apa nak masuk agak ni. Kita tarik sahabat masuk aja. Bismillah. Okey. Cubalah. Tarik dari tengah. Ini kita tarik dari tengah ni. Buat tepi. Lebih sahabat dah 12 lebih. Tak ada, nanti kita rehat dulu. Kita rehat tunggu air pasang pusing ke dalam baru kita buang balik. Kita rehat dulu nanti. Nak masak nak masak nanti. Dah pukul 12 suku dah. 12.30. Dekat 12.30 dah. Alhamdulillah. Senangin ni. Hidup lagi. Dan ini hidup lagi. Kali macam nak masuk ke dalam je. Takbut. Takbut tu takbut lalu. Takbut lalu. Senangin. Baru senangin 2 ekor. Awal tak nampak lagi. Senangin lagi. Senangin saja yang nampak. Senangin saja. Alhamdulillah. Senangin tu senangin lah. Ada nampak. Alhamdulillah senangin lagi. Dari bawal baru seko sahabat tadi baru seko baru naik seko. Angin tolak laju betul. Alhamdulillah kena tambah. Lagi nak habis. Satu lampung lagi habis. Banyak tak ada lah. Ni karau kali kedua air pun dah slow air dah nak pasang. Pukul 1 air dah pasang lah. Dah pukul 1 nak masak dulu dah sahabat. Pukul 1 kita nak masak. Seku bawal. Tak ada sahabat, tak ada. Ini dia seko bawal tambak, seko bawal biasa. Senangin ada 4-5 ekor Senangin adalah
4-5 ekor. Ya, senangin. Okey. Nak masak dulu. Sekejap kita masak dulu. Kita sambung konten semalam. 2 hari yang lepas kita ada menjaring bawal. Jadi ini hari yang kedua menjaring lah. Jadi nampaknya tadi 2 kali garau. Bawal lebih kurang 6 ekor saja. 6 ekor 7 ekor Jadi sekarang air dah mulai pasang sahabat Kita nak try air pasang nanti. Kita nak try air pasang nanti. Kita memasak dulu. Lauk ikan senangin sahabat Kita lauk ikan senangin. Kita ada dalam sungai ni. Dalam sungai Labuan Kurap. Kat luar sana angin ombak besar, jadi kita masuk ke dalam lah. Siang ikan dulu. Ikan senangin kita lauk ikan senangin 3 ekor. 3 ekor lah. Jadi nanti kita lebihkan masak untuk Abang Azhar. Kita lebihkan masak bawa balik nanti untuk Abang Azhar kita. Okey, bahan-bahannya sahabat serai, bawang merah, kunyit basah, halia dan juga asam keping. Okey. Lagi nasi masak kita letak. Angin kuat. Sekejap lagi masak tu dia. Lepas ni kita buang sekali, buang air pasang. Kalau tak ada kita terus balik lah, tunggu air dalam Okey sahabat Masakan api. Ni selangit tadi kita letak dengan garam. Pindang aja. Sama masak singgang Masak singgang. Sudah masak. Sikit. Tu dia. Okey sahabat, cukup makan sahabat semua. Cukup makan kita lauk ikan senangin. Senangin Kita ni dalam Labuan Kurap. Labuan Kurap ni salah satu jeti tempat, saya ingat tempat apa ekspor, import ekspor barang-barang kayu kayu. Betul. Barang-barang kayu ni. Cili pedas cili api pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan sahabat semua. Allah mabarkan. Amin. Makan sahabat semua Bismillah. Jemput makan. Ini senangin fresh.
dulam nampaknya. Labuan Purut tengok. Tengok dia. Sampai ke depan sana. Tu kuala dia. Okay, sahabat lagi. Pusing balik. Kita ni berada di dalam sungai. Makan sahabat dia. Masih banyak. Dagingnya yang gurih, yang lembut, garing. Tu dia. Manis sahabat. Cili merah mantap. Singgang. Tomato. Tomat. Hari ini sambung konten semalam sahabat konten hari yang pertama. Hari ini dapatlah lauk untuk kita buat konten hari ini memasak. Alhamdulillah. Ada jugalah rezeki tadi. Kawan kita Abang Manfaatin tu pun belum nampak lagi bawal sahabat. Dia cakap baru 2 ekor kalau tak silap. Dia buang lagi tadi. Abang Sat terus masuk sungai lah. Masak dulu Abang Sat nak cuba air pasang. Sebelah kepalanya yang banyak tulang ambil sebelah ekor pula. Itu dia, mantap. Tu dia sahabat mantap. Manis sahabat. Lagi sambal cili api pedas ni mantap. Tu dia merah merah menjala. Sedap. Sahabat yang tak ada selera makan, tonton video Ustaz ni, insya-Allah ada selera makan sahabat dari mana pun, dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, insya-Allah ada selera makan Dengan suasana angin sepoi-sepoi, bunyi kenderaan kren mengangkat barang. Suasana dalam sungai ni memang best.
Memang sedap lah. Abang Sab ni suka makan kerak nasi. Kat rumah tak dapat nak makan kerak nasi sebab kita masak pakai piuk karen. Piuk karen ni dia tak berkerak lah sahabat. Jadi taklah rasa nikmat kerak tu tak ada ni sebelah lagi Bang Sab cuba sebelah lagi. Sebelah lagi Alhamdulillah. Dah berbunyi tu dah. Kita cuba lagi sikit sambal dia mantap. Tak nasi ni kalau singgang ni memang ngam betul lah. Sesuai ya. Alhamdulillahirabbil alamin allazi aj'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Syukur pada Allah yang memberi rezeki hari ini. Itulah dia sahabat Okey sahabat, setelah makan tadi kita buang pula jaring balik. Air pasang nak masuk ke dalam sahabat nak masuk ke dalam. Air dah separuh pasang ni. Sekarang pun dah pukul 2.30 sudah pasang. Ni kita cuba beranyut ke dalam lah. Tu feri Alibaba sahabat Kita boleh di zoomkan. Kalau di zoomkan nampak ni feri. Tu feri Alibaba. Itulah dia sahabat Tadi kita dah makan. Sedikit kita kongsikan. Tangkap terus masak tangkap terus masak. Sepatutnya hari yang pertama tu kita tangkap terus masak jugalah. Tapi ikan tak ada 2 kali karau. Pagi lagi pukul 11 kita dah balik. Air pun dah dalam jadi tak ada ikan lah. Tu peri Alibaba 2 biji Ada yang menghala pergi ke Pulau Ketam dan ada yang menghala pergi ke Pelabuhan Kelang yang menghala balik Pulau Ketam pun ada. Tu dia feri Alibaba ni. Daripada Port Kelang ke Pulau Ketam kalau tak silap dalam RM15. Tiket RM15 Nanti kita akan buatlah sahabat konten pergi berjalan-jalan ke Pulau Ketam kita akan buatlah satu video nanti kita akan pergi ke Pulau Ketam insya-Allah. Okey kita karau kita karau lah. Dia dah hanyut ke tepi sahabat takut juga kita sangkut. Bahaya juga. Bahaya. Sepitnya terpaksa kita potong lah. Sebab takut nanti sepitnya lah sakitnya. Sepit ni putus tangan.
Abang Sab patah je lah penyepit ni. Ya sahabat lembut ada agak lembut, kita lepaskan balik. Lagi dia keras nanti baru kita sangkut balik, kita ambil ni. Lembut. Alhamdulillah sudah kena seko. Alhamdulillah. Caru sahabat foto ke lap sikit. Okey, bawal alhamdulillah tak nampak dia. Ada bawal seko bawah caru ni, bawal lagi. Alhamdulillah juga sikit-sikit. Caru lagi. Caru ni masak rebus sedap cicah air asam. Ni. Cicah air asam sedap. Okey, tinggal satu lampung habis. Okey, sahabat habis Okey, kita balik dah. Habis. Okey sahabat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Itulah dia sedikit sebanyaknya perkongsian kita pada hari ini, sambung daripada konten semalam, menjaring semalam dengan hari ini. Hasil hari ini ni sahabat, duit minyak dapatlah hari ini, duit minyak alhamdulillah, walaupun tak banyak, manisnya ada. Tu abang tuah kita pun menjaring juga air pasang ni. Okey sahabat, itulah dia sedikit sebanyaknya perkongsian kita pada hari ini. Tadi sambung daripada konten semalam, hari ini kita ada masak, semalam tak ada jadi nampaknya cukup sampai di sini dululah pertemuan kita. Kalau ada silap salah Sab dalam sepanjang Sab membuat konten, Sab minta maaf lah kalau ada komen yang tak dapat dijawab. InsyaAllah kalau berjumpa Sab akan jawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita, InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Salam sayang dari Sab dan Bonda Port Kelang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.